Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Saleh, nombor matrik 223221, merupakan pelajar Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Di sini saya ingin membentangkan laporan pengalaman awal di sekolah PULS, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggau Barat, Pontian Johor, yang saya jalani selama 2 minggu bagi kursus FCE 3804, pengalaman awal di sekolah. Maka ayo kita telusuri kandungan pembentangan saya meliputi pengenalan, latar belakang sekolah, laporan refleksi, kesimpulan dan juga lampiran. Sekalung apresiasi dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha Dr. Halimah binti Jamil yang merupakan penyelaras PULS, manakala yang berusaha Profesor Madya Dr. Rozita Elais Radiah binti Said merupakan penyelia. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Khairun Nazira binti Muhammad Asiran merupakan guru pendamping dan pembimbing saya sepanjang saya menjalani kursus PULS di sekolah. Baiklah, mari kita mulakan dengan latar belakang sekolah sebagai pengenalan. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggau Barat sudah tidak asing lagi di daerah Pontian. Sekolah ini terletak di penghujung Tanah Besar Asia, iaitu di daerah Pontian Johor. Sejarah sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1959, ketika itu bermulanya pelaksanaan sistem pelajaran menengah kebangsaan. Untuk pengetahuan, nama Sekolah Datuk Penggau Barat diambil bersempena nama gelaran orang besar Johor pada masa dahulu yang pernah memerintah kawasan barat daya Johor termasuk Pontian. Jawatan Datuk Penggau Barat disandang oleh Datuk Abdul Samad Ibrahim dalam zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar. Pada tahun 1965, murid-murid telah dipindahkan ke lokasi sekolah pada hari ini, iaitu di bangunan sekolah baru yang telah siap dibina untuk proses sekolah lanjutan kampung yang telah dirancang. Pada tahun 1970, tahap perkembangan akademik semakin meningkat apabila mata pelajaran sains tulen mula diperkenalkan di sekolah ini. Manakala pada tahun 1978, perkembangan sekolah ini dengan wujudnya kelas tingkatan 6 aliran sastra. Sekolah ini telah menempa pelbagai kejayaan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Terutamanya, kejayaan sekolah ini telah mencapai kejayaan Sekolah Kluster Kecemerlangan SKK Fasa 4 pada tahun 2011, manakala telah berjaya merangkul gelaran Sekolah Berprestasi Tinggi SBT Kohort 4 pada tahun 2013. Pada tahun 2015, seramai 27 orang guru tingkatan 6 dan semua pelajar tingkatan 6 telah berpindah ke SMK Seri Bandar, sekaligus menyebabkan SMK DPB hanya melaksanakan satu sesi persekolahan saja. Oleh itu, pada tahun 2025, seramai 82 orang guru telah bertugas dan berkhidmat di sekolah ini. Manakala sekolah ini mempunyai sebanyak 36 buah kelas dengan muridnya seramai 1,020 orang murid dan terdiri daripada 12 orang pentadbir sekolah. Visi sekolah ini ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, manakala misinya ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sekolah ini memegang slogan SDPB menjuarai dan motonya ialah usaha jaya bakti seperti yang telah tertera di dalam lencana sekolah. Sekolah ini telah menggariskan 8 matlamat sekolah yang telah difokuskan, iaitu dalam aspek prestasi kurikulum dan co-kurikulum, hubungan mesra dengan komuniti, pentadbiran yang berkualiti, iklim persekitaran yang kondusif, asrama gemilang di peringkat negeri Johor, integrasi ICT yang meluas serta pembangunan sasiah dan disiplin pelajar yang cemerlang. Sekolah ini juga telah menggariskan 7 objektif utama yang perlu dicapai melalui aspek pencapaian pelajar, perkhidmatan yang berkesan serta penglibatan dan kemenjadian insaniah murid secara seimbang dan holistik selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini saya kongsikan 12 orang senarai nama pentadbir SMK Datuk Penggau Barat yang diterajui oleh Tuan Pengetua SMK Datuk Penggau Barat iaitu Puan Rosliza binti Rahmat. Untuk makluman,
Puan Rosliza merupakan pengetua yang ke-12 bagi sekolah ini semenjak ia ditubuhkan. Terdapat pelbagai pembangunan infrastruktur kemudahan sekolah meliputi bangunan pentadbiran, Dewan Seri Gemilang, 8 buah blok bangunan akademik, Surau Nurul Hidayah, Padang Kejora, pusat sumber sekolah, Dewan Terbuka, bilik kaunseling, dataran munci, blok asrama Aspura dan Aspuri, Dewan Makan Asrama, makmal komputer, kantin sekolah, bilik disiplin, titian kasih untuk pembelajaran di luar bilik darjah serta bilik TS25 iaitu Bilik Program Transformasi Sekolah 2025. SMK Datuk Penggau Barat juga disokong dan dibantu oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang merupakan platform kerjasama di antara ibu bapa dan guru bagi memastikan kejayaan akademik dan sasiah murid. Tidak dilupakan juga peranan alumni sekolah sebagai jaringan bekas pelajar sekolah dalam menghubungkan generasi lama dan baru melalui pelbagai penganjuran program dan aktiviti. Kita beralih kepada pengenalan budaya sekolah. Terdapat 3 budaya utama yang diamalkan di sekolah ini iaitu budaya kerohanian meliputi bacaan almat surat setiap pagi, manakala budaya 4S dan ucapan terima kasih iaitu salam, senyum, sapa dan sedia membantu. Manakala budaya yang ketiga adalah budaya adab KRMJ iaitu pembentukan karakter murid Johor. Ketiga-tiga budaya ini digarapkan dan diaplikasikan serta diamalkan oleh seluruh warga sekolah dalam membentuk kemenjadian murid yang seimbang. Terdapat 3 budaya kerja yang telah diamalkan iaitu budaya sinergi at SDBB menjuarai. Budaya ini ingin membangunkan persekitaran sekolah yang lebih bersifat kekeluargaan antara satu sama lain. Perbezaan budaya kerja di antara guru baru dan guru lama sememangnya telah terbiasa dengan budaya kerja yang bersepadu hasil daripada kejayaan sekolah sebelum ini. Sinergi membawa maksud gabungan kekuatan idea bagi menjana kejayaan sekolah yang dirasai secara bersama. Kedua, iaitu budaya kerja bersifat kritis, kreatif dan inovatif. Budaya ini telah meletakkan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggau Barat sebagai sekolah aspirasi Johor dan ini telah mengupayakan guru-guru yang boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris serta dapat menghasilkan dan menyelesaikan pelbagai isu. Pembudayaan satu guru, satu kajian tindakan amat digalakkan sebagai budaya sekolah ini. Seterusnya, budaya guru penyayang. Budaya sekolah yang menitik beratkan hubungan mesra, saling hormat menghormati, prihatin antara satu sama lain yang diaplikasikan di dalam dan di luar bilik darjah. Untuk refleksi terhadap PDPC di dalam bilik darjah, saya telah mengikuti 2 kali sesi. Untuk sesi yang pertama, Cikgu Khairul Nazira telah menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid melalui pembinaan bahan bantu mengajar berbentuk kertas mulut raksasa yang boleh dilipat dan ditulis, manakala alat bantu mengajar digunakan seperti papan putih dan marker. Pendekatan ini membantu murid berfikir secara kreatif dengan objektif pembelajaran menulis teknik dan isi-isi penting berdasarkan petikan yang diberikan dengan betul dan tepat. Aktiviti ini mencerminkan pembelajaran yang aktif dalam kalangan murid. Namun begitu, kelemahan pembelajaran pada sesi ketika itu adalah kekurangan penggunaan bahan digital. Untuk sesi PDPC yang kedua, Cikgu Khairul Nazira telah menggunakan pendekatan pembelajaran kontraktivisme di dalam kelas tingkatan 4 melalui kaedah penulisan karangan rumusan yang betul dan tepat. Murid-murid membina pemahaman dalam penulisan rumusan menepati tema serta meningkatkan minat mereka. Hasil daripada penelitian saya, Cikgu Khairul Nazira telah menonjolkan pelbagai kaedah pembelajaran teradun atau blended learning dengan menggabungkan pelbagai kaedah berpusatkan murid, konstruktivisme, kooperatif dan reflektif. Pendekatan ini berjaya mewujudkan suasana yang menyeronokkan serta membantu meningkatkan pemahaman pelajar. Namun begitu, kekurangan unsur didik hibur yang bersesuaian serta penggunaan bahan digital juga menjadi faktor kekurangan keberkesanan sesi PDPC ini yang perlu ditambah baik.
3 budaya sekolah dan 3 budaya kerja ini wajar dikekalkan kerana ia adalah usaha yang proaktif dalam melahirkan kemenjadian murid yang seimbang, mewujudkan suasana sekolah yang ceria dan mesra serta pembinaan jati diri dan identiti Johor yang kukuh. Dalam pada itu, kekurangan yang terdapat di budaya kerja bersifat kritis, kreatif dan inovatif memerlukan latihan, masa dan sumber kewangan tambahan bagi memastikan semua guru dapat melaksanakannya. Tambahan pula, budaya guru penyayang ini juga wajar dilaksanakan secara konsisten dan holistik kepada semua pelajar, tidak tertumpu kepada murid yang duduk di asrama sahaja, perlu dititikberatkan kepada pelajar dan murid harian juga. Cadangan dan penambahbaikan budaya kerja dan juga budaya sekolah yang diamalkan perlu terus diperkasa, disemai dan diintegrasi secara holistik, terutamanya pengamalan budaya guru penyayang melalui kewujudan pemerkasaan aktiviti mentor dan menti, program kebajikan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pelajar, sama ada pelajar asrama maupun pelajar harian. Manakala pengamalan budaya kerja bersifat kritis, kreatif dan inovatif ini juga perlu bersifat berterusan melalui pelaksanaan bengkel, pertandingan serta latihan secara berterusan kepada guru dan warga sekolah bagi merealisasikannya. Manakala budaya-budaya lain juga perlu diperkasa secara holistik dan mampan. Refleksi saya terhadap aktiviti co-curriculum di sekolah dalam membina profesionalisme keguruan amat penting bagi memperkukuh kemahiran pedagogi dan kepimpinan guru seperti bimbingan murid dalam disiplin, komunikasi dan aktiviti co-curriculum. Selain itu, bagi meningkatkan profesionalisme guru melalui perancangan, pengurusan dan penyeliaan aktiviti secara berkesan. Pengalaman ini amat berharga diaplikasikan di peringkat sekolah. Guru juga berperanan menjadi role model dalam membina hubungan rapat dengan murid serta komuniti bagi menambah nilai kepada profesion keguruan. Secara kesimpulannya, perasaan saya sepanjang melaksanakan PALS di sekolah adalah memberi peluang saya untuk merasai realiti kehidupan sebagai seorang guru. Dalam pada itu, peluang ini juga diberikan kepada saya untuk memahami tanggungjawab sebenar seorang guru di dalam dan di luar bilik darjah serta membina kemahiran saya untuk berkomunikasi, bekerjasama dan membina profesionalisme sebagai seorang guru. Secara keseluruhannya, PALS ini menggalakkan saya untuk berkhidmat dalam profesion keguruan sebagai persediaan awal bagi membantu saya untuk menjadi bakal pendidik yang cemerlang, ikhlas, berdedikasi serta berakhlak mulia. Cadangan program sulam yang wajar dilaksanakan di sekolah ini dan bersesuaian ialah program teknologi menyemai kemakmuran komuniti Pontian. Matlamat program ini adalah untuk memperkukuh hubungan strategik di antara sekolah dan komuniti melalui pendidikan berasaskan teknologi moden dalam pertanian dan kelestarian alam sekitar, penganjuran bengkel, pameran, penggunaan drone untuk pemetaan pertanian, demonstrasi sistem tanaman pintar berasaskan sensor dan perkongsian ilmu teknologi hijau seperti siraman automatik dan penanaman hidroponik. Ini memberi kesan ke arah pembangunan kemahiran abad ke-21 murid-murid serta memperkasa imej sekolah ini sebagai pusat pendedahan teknologi komuniti yang menggalakkan budaya inovasi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.